tuan-tuan, ada ulama-ulama kita yang mana mereka cuba menjawab dengan aliran, dengan cara ahli falsafah juga. Bukan kita tak tahu, Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan seumpamanya banyak. Tetapi tuan-tuan, akal nak lawan dengan akal ni, satu tak sama akal manusia. Orang yang mendengar pun tak sama. Ada orang yang dia suka akal Ibn Taimiyah dalam menjawab, tapi ada orang lain dia kata Ibn Taimiyah tak berakal dalam jawapan dia. Sebab tu, akal siapa kita nak terima tuan-tuan? Akal A, akal B, akal C. Sebab tu baik kita senyap daripada awal. Wallahu a'lam bissawab. Sebab tu pada pandangan saya, watak-watak ini akan sentiasa wujud dalam sejarah umat Islam. Dan cara kita hanya satu, kita hanya perkenalkan akidah salaf dengan cara salaf. Dan kita bagi tahu selain daripada cara salaf, bukan jalan kejayaan. Kalau orang lain nak ikut jalan tu, siapa nak beriman dia beriman, siapa nak kufur dia kufur. Luar daripada kemampuan kita. Innaka la tahdi man ahbabta. Nabi SAW, Allah Ta'ala beritahu, kamu tak boleh bagi hidayat. Artinya kamu tidak boleh menyampaikan bapa saudara kamu kepada iman. Walakin Allah yahdi man yasha. Allah SWT bagi hidayat kepada siapa yang dia suka. Nampak tak tuan-tuan? Luar daripada tu tak mampu. Jadi kena banyakkan baca kitab-kitab akidah ulama-ulama kita dahulu, dan jauhkan diri daripada perdebatan. Wallahu a'lam bissawab. Contoh bab yang pertama, bab ma ja'a fi du'a'in Nabi sallallahu alaihi wasallam ummatahu ila tauhidillah tabaraka wa ta'ala. Bab berkaitan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak umat kepada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Cuma tauhid di sini bukan tauhid dengan erti kata Mu'tazilah tadilah. Tauhid kita ialah kita beriman Allah Subhanahu wa taala satu pada zatnya, satu pada sifatnya, dan satu pada perbuatannya. Nampak tak? Tauhidkan Allah tidak menafikan sifat-sifat Allah. Cuma macam kita bahas tadilah, sifat qaimatun bidzat, tak qaimatun bidzat tu, dia dah jadi macam satu benda yang orang awam tak akan boleh faham benda tu. Orang awam hanya tahu Allah menghidupkan, mematikan, mengurus, betul tak? Mentadbir, memberi rezeki. Allah berkuasa, Allah berkehendak. Macam mana tu? Qaimah bidzat, tak qaimah bidzat tu, orang awam tak tahu, betul tak? Itu tak cerita pasal, nanti kita akan baca. Kita baca hadis yang pertama ni dulu tuan-tuan. Wa bihi qala hadatsana Abu Asim qala hadatsana Zakaria ibn Ishaq an Yahya ibn Abdullah ibn Sayfi an Abi Ma'bad an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'atha Mu'adzan ila al-Yaman. Riwayat yang pertama ni bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengutus Sayyidina Mu'adz pergi ke Yaman. Kemudian Imam Bukhari rahmatullahi alaih bawa jalur yang lain, tetapi bertemu pada madar, pada perawi yang sama, iaitu Yahya bin Abdullah ibn Sayfi. Dia kata wa bihi qala hadatsani Abdullah ibn Abi al-Aswad qala hadatsana al-Fadl ibn al-Ala qala hadatsana Ismail ibn Umayyah an Yahya ibn Abdullah ibn Sayfi annahu sami'a Abu Ma'bad maula ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma yaqul sami'tu ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma yaqul lamma ba'atha an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam Mu'adzan nahwa al-Yamani qala lahu innaka taqdamu ala qaumin min ahli al-kitab falyakun awwala ma tad'uuhum ila an yuwahhidu Allah ta'ala fa idza 'arafu dhalika فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم فإذا صلوا فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة أموالهم تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم فإذا أقروا بذلك فخذ منهم وتوقع كرائم أموال الناس. Tuan-tuan, teks hadis ni isi kandungannya telah berlalu sebelum ni. Cumanya ada beberapa benda. Imam Bukhari bawa jalur yang lain lah. Satu, Imam Bukhari tak suka bawa jalur yang sama untuk hadis yang sama. Dia bawa jalur yang lain. Cuma dalam jalur-jalur yang dia bawa tu adalah perbezaan lafaz sedikit sebanyak. Daripada perbezaan itu membawa kepada syarahan yang pelbagai. Jadi daripada riwayat ni bermula
pada madad dia Yahya bin Abdullah ibn Saifi, dia kata aku telah mendengar Aba Ma'bad maula kepada Ibn Abbas meriwayatkan bahawasanya dia telah mendengar Ibn Abbas radhiyallahu anhuma berkata, apabila baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutuskan Muaz ke arah Yaman, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada beliau, sesungguhnya engkau akan mendatangi satu kaum di kalangan ahli kitab, Yahudi ataupun Nasrani. Sebab dulu Yahudi masuk ke Yaman, kemudian selepas tu Nasraniyah masuk ke Yaman, Kristianiti masuk ke Yaman. Nampak tak tuan-tuan? Jadi kamu akan datang kepada kaum ahli kitab. Dalam syarah yang Maulana Sa'id Palampuri rahmatullahi alaih ni, Tuhfatul Qari ni, dia kata kepada kaum Nasrani. Kaum Nasrani yang mana mereka i'tiqad Nabi Isa AS tu kan anak Tuhan kan. Hatta kalau Yahudi pun sebahagian mereka kata Uzair tu ialah anak Allah. Tetapi ala kullin, dalam lafaz hadis ni dia kata kepada ahli kitab, umum ahli kitab, mungkin Nasrani, mungkin Yahudi. Jadi hendaklah perkara pertama yang kamu ajak mereka kepadanya ialah supaya mereka mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, mentauhidkan Allah, tuan-tuan rasa bila Nabi suruh tu, Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh Muaz bin Jabal terang kepada Yahudi-Yahudi di situ sebagaimana saya terang pada tuan-tuan ke? Yang tadi sifat ma'ani, sifat ma'nawiyah, qaimatun bidzat, mungkin ta'alluq tak ta'alluq. Saya setak. Jadi ila an yuwahhidullah, iaitu supaya mereka mentauhidkan Allah, satu i'tiqad Allah Subhanahu Wa Taala itu esa, laisa kamitslihi syai', tidak sama dengan makhluk, tetapi Allah Taala ada sifat-sifat sebagaimana yang disebut di dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis yang sahih. Nampak tak? Dan satu lagi, ifradullah bil ibadah, iaitu tauhid uluhiyah. Tak, beribadat hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan segala sesuatu. Falyakun awwala ma tad'uuhum ila an yuwahhidullah ta'ala. Perkara pertama yang kamu kena ajak mereka ialah supaya mereka mentauhidkan Allah. Kalau kita terbiasa dengan orang kata tauhid tiga ni, tauhid Allah dari sudut rububiyahnya Allah, dari sudut uluhiyahnya Allah, dan juga dari sudut al-asma' was sifat. Cuma benda tu, istilah-istilah tu tak wujud lagi pada zaman tersebut. Nampak tak? Fa'idha arafu dhalika, jika mereka mengetahui perkara tersebut. Dalam lafaz ni sebut fa'idha arafu dhalik, jika mereka mengetahui perkara tersebut. Dalam riwayat-riwayat yang sebelum ni, fa'inhum ata'uk, jika mereka taat kepada kamu. Cuma sini dia kata fa'idha arafu dhalika. Ini orang kata khilaf lafaz yang digunakan oleh perawi. Sebab bila Nabi cakap sekali je dengan satu lafaz je, tapi perawi riwayatkan dengan makna. Dan fa'idha arafu dhalik ni, apabila mereka mengetahui perkara tersebut, kalau kita takwil, mengetahui itu dengan erti kata mereka mentaati, tak ada masalah pun, sama je, kita boleh gabung. Nampak tak tuan-tuan? Sebab nak taat mesti kena tahu dulu, tetapi ini ada isu besar yang kita akan sebut nanti. Apabila mereka mengetahui perkara tersebut, maka khabarkanlah kepada mereka bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala telah memfardukan ke atas mereka salat 5 kali sehari semalam, fi yaumihim wa lailatihim, 5 kali salat yang wajib pada siang hari dan pada malam hari. Ini dalil jumhur bahawasanya tidak ada salat yang wajib secara umumnya kecuali 5 salat ni. Hanafiyah dia kata wajib salat witir, tetapi wajib di sisi mereka tak sama macam fardu tinggi lagi. Tapi wajiblah semayang, kalau tak semayang berdosa lah. Apabila mereka menunaikan salat, ini pun ada isu. Apabila mereka menunaikan salat, fa iza sallu, terjemahan dia, kalau kita buat kesimpulan tuan-tuan, apabila mereka menerima kefarduan salat tadi, mereka meyakini kefarduan salat tadi, beriman dengan kefarduan salat tadi, dan mereka betul-betul salat, fa akhbirhum, maka kabarkanlah kepada mereka annallaha aftarada alaihim zakat amwalihim, Allah Ta'ala telah fardukan ke atas mereka zakat
daripada harta-harta mereka yang diambil daripada orang kaya di kalangan mereka dan dikembalikan kepada orang fakir di kalangan mereka. Tuan-tuan, saya tak nak bahas panjang isu zakat ni, pindahkan zakat daripada satu negara ke satu negara, tak, ataupun harta apa yang kena zakat. Amwal di sini, adakah maksud harta yang umum sebagaimana kita faham, ataupun amwal ini dari sudut penggunaannya khusus kepada harta-harta tertentu. Hak ni, benda ni tuan-tuan dibahaskan dalam kitab zakah. Zakat perniagaan masuk dalam ni ke tak? Zakat tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran, zakat pendapatan yang sibuk 2-3 minggu lepas, yang Qaradawi rahmatullah alaih tu. Nampak tak? Ni kita tak nak bahas di sini. Cumanya Nabi SAW ajar Mu'adh, bagi tahu, perintahkan kepada Mu'adh radhiyallahu ta'ala anhu untuk ajak mereka kepada tauhid. Kemudian kalau mereka mentauhidkan Allah, baru suruh dia salat, sebab salat rukun yang pertama. Kalau orang tu tak beriman, macam mana nak suruh dia salat? Kalau dia salat, bagi tahu bahawasanya ada zakat. Kemudian ini pun dari sudut apa tuan-tuan? Dari sudut orang kata macam mana nak cakap? Bukanlah kata lepas dia solat lama baru cerita zakat. Tidak, sebab masa Mu'adh dihantar ke Yaman ni tuan-tuan, benda tu dah satu tempoh yang orang kata di hujung-hujung kehidupan Nabi SAW dah pun. Jadi hukum syarak tu dah banyak diturunkan. Jadi nak bagi tahu bahawasanya kalaulah mereka taat, dengan erti kata mereka solat, kemudian bagi tahulah kepada mereka ada zakat kewajipan. Macam mana tuan-tuan nak faham? Adakah kena bagi tahu sikit-sikit? Ataupun ini orang kata mimbabit tadrij, iaitu orang kata berperingkat-peringkat dalam menyampaikan hukum syarak. Zaman sekarang, zaman kita just bagi tahu lah tuan-tuan, sebab kita membesar sebagai orang Islam, betul tak? Tapi zaman tu, walaupun hukum hakam syarak dah sempurna, tapi bagi tahu still sikit-sikit. Sebab apa? Untuk takut orang jadi rasa berat, takut dia tinggalkan Islam balik. Nampak tak? Fa akhbirhum anna Allah farada alaihim 5 salawatin fi yawmihim wa lailatihim fa idza sallu fa akhbirhum anna Allah farada alaihim zakat amwalihim tu'khadhu min ghaniyihim faturaddu ala faqirihim fa idza aqarru bidzalika fakhudh minhum. Jika mereka membenarkan perkara tersebut, iaitu membenarkan kewajipan zakat, beriman dengan kewajipan zakat, maka ambillah daripada mereka. Wa tawaqqa karaima amwalin nas, dan hendaklah kamu jauhi orang kata harta-harta yang paling baik dalam bab zakat. Maksudnya kalau binatang ternakan tu jangan ambil yang paling baik, ambil yang pertengahan. Begitu juga hasil tanaman, jangan ambil yang paling baik, ambil yang pertengahan. Itu maksud dia. Dalam bab zakat, ambil binatang ternakan, hasil tanaman, jangan ambil yang paling baik, bahkan ambil yang pertengahan. Dan tidak yang buruk. Nampak tak tuan-tuan? So saya pun tak nak bahas panjang berkaitan dengan benda ni, cuma yang maksudnya isu-isu pasal solat ke apa semua tu saya tak nak bahas, sebab hadis-hadis ni dia telah berlalu sebelum ni. Dan di sini ialah kitab tauhid ni. Mana 5 doa tu? Khamsu salawatin, tak, bukan 5 doa. Dia salat tu memanglah dari sudut bahasa dia doa kan, tapi ni salawat syar'iyah. Salat dari sudut syarak yang ni, bukan mesti dia Google tu. Khams salawatin, masalahnya kita ada terjemahan Sahih Bukhari yang ni kan, tapi dia tak dijual lagi, yang Jabatan Perdana Menteri gitu. Faizah ni semua saya tak nak bahas benda-benda ni tuan-tuan, cuma tajuk bab dalam kitab tauhid ni ialah kerana perkataan falyakun awwala ma tad'uuhum ila an yuwahhidullah, hendaklah mengajak mereka kepada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Betul tak tuan-tuan? Sekarang saya nak tutup yang syarah Qastallani. Saya nak buka syarah Ibn Hajar. Dan saya nak dia pukul 12.30 kena berhenti hari ni semua Jumaat kan?